Assalamualaikum semua. Jom masak ayam masak tempoyak. First, kisar cili merah, cili hijau, cili padi, daun kesum, 3 sudu besar tempoyak, sedikit air, sedikit kunyit. Kisar sehingga lumat. Tuang bahan kisar ke dalam periuk. Masukkan bunga kantan, daun kesum, tambah sedikit air. Setelah mendidih, masukkan ayam. Gaul sebati. Tambah 2 cawan air. Masukkan asam keping. Tambah lagi 2 sudu besar tempoyak. Perasakan dengan gula, garam dan sedikit perasa. Renihkan sehingga ayam masak dan kuah sedikit pekat. Siap, sedia dihidang.